Bang, kenapa kalau bos Cina 10 kebaikan tak nampak, satu salah terus nampak? Bukan dia tak nampak. Mari. Bos Cina, you cakap bos Cina. Okey dah. I cakap dengan you bos Cina lah. Bos bangsa lain saya tak tahu. Okey? Tapi kenapa bos Cina bila you buat benda yang baik dia tak nampak? You buat benda yang tak baik, buat benda yang salah dia terus nampak. Bukan. Sebenarnya you buat benda baik dia pun nampak. Cuma dia tak cakap saja mah. You nama apa? Syafiq. Tak mungkin you biar bos datang. Syafiq, hari ni you sangat rajin. Aku nak tambah kau punya gaji. Aku nak bagi you bonus banyak-banyak. Tak mungkin punya. Dia kena kod. Tapi bila you salah, dia nampak. Dia akan datang. Hey Syafiq, kenapa you kau buat salah benda ni? Kau tolak gaji 100. Ini dia jimat duit mah. Dia mesti nampak lah. Bila you buat benda yang baik, dia tak nampak. Sebab nak kena naik gaji. Sebab kena bagi bonus. Kena bagi OT apa benda ni. Faham tak? So bila you buat benda yang tak baik, dia tak nampak. Dia jadi buta. Terus jadi buta punya. Tapi you buat salah, dia termari. Tolak 100. Satu bulan you salah 10 kali, dia tolak 1000. Satu bulan dia jimat 1000. Kalau dia ada 10 staff, satu orang salah 10 kali, satu bulan dia boleh jimat 10,000. 10,000 ringgit itu dia boleh beli dia punya kereta baru. Itulah bos tak ada untung. Walane ni macam Betul lah, ni macam lah.